Memang tak boleh dinafikan. Memang ada banyak pesakit yang penakut yang memang tak nak buat bypass operation. Mamat ni tiga-tiga saluran darah dia blok. Saluran darah utama di depan jantung dia ada banyak kalsium. Saluran darah tu adalah sebab utama kita hantar pesakit untuk buat bypass operation. Mamat ni dah jumpa pakar bedah jantung dekat hospital yang besar. Dah terima, dah dapat tarikh untuk buat bypass operation. Tetapi tiba-tiba dia jadi kecut. Dia tak nak buat operation, dia tak pergi buat pembedahan sakit jantung tu. 6-7 bulan dekat rumah tiap-tiap hari sakit dada. Walaupun saya dah bagi ubat yang maksimum. Akhirnya datang kita kata, kalau kau tak nak buat bypass operation, kalau kau memang jenis penakut dan kecut, kadang-kadang ataupun banyak orang boleh buat rawatan belun dengan stent. Yang ni contoh, kau tengok dekat atas. Yang atas tu adalah saluran darah dekat depan jantung dia. Banyak kalsium, banyak keras macam batu. Yang atas adalah gambar sebelum rawatan angioplasti dengan stent. Kau nampak dia punya blok dia daripada tengah-tengah sampai hujung. Aku rasalah kebetulan dia memang mamat ni tak sesuai buat bypass operation. Sebab saluran darah tersumbat dia memang ngam-ngam tempat surgeon yang suka buat bypass. Mungkin tak sesuai. Yang bawah ni pula kau tengok adalah gambar saluran darah jantung selepas selesai rawatan angioplasti dengan stent. Jadi mamat ni dah buat rawatan angioplasti dengan stent, dah berjaya, alhamdulillah, tak payah buat bypass operation. Bukan semua orang sesuai buat bypass, ada yang boleh buat rawatan angioplasti dengan stent. Ramai yang juga tak sesuai buat rawatan angioplasti dengan stent, kena buat bypass. Aku nak korang komen, ada tak kawan-kawan atau saudara mara yang takut buat bypass operation sampai tak pergi hospital? Ada tak yang berjaya buat bypass dan selamat? Ada tak yang buat rawatan angioplasti dengan stent sebab tak nak buat bypass operation? Cuba komen bawah tu.